Hai semua, selamat datang ke satu lagi episod menarik 501 Lifestyle. Hari ni, kita akan buat sesuatu yang wow dan penuh warna. Dari memilih bunga sehinggalah kesusunan terakhir yang siap untuk dipamer. Jom ikuti perjalanan kami dengan The Bloom Society by Hajar, di mana kita berpeluang menyaksikan sekumpulan wanita menunjukkan kreativiti masing-masing dalam menghasilkan gubahan bunga yang bukan sahaja mampu menaikkan mood gembira, malah menyungkil bakat tersembunyi. Okey, langkah pertama dalam menggubah bunga ialah pemilihan bunga. Kita bukan pilih sebab cantik je, tapi sebab warna, bentuk, tekstur dan mood yang kita nak sampaikan. Kalau anda semua perasan, bunga-bunga ni bukan sekadar hiasan. Ia macam bahasa kita sendiri. Susun dengan betul dan mesejnya boleh jadi lebih kuat. Tip cepat untuk anda mula menggubah bunga ialah pilih 3 warna utama. Contohnya putih, pink, peach. Ada bunga tinggi, bunga sederhana dan bunga pengisi. Jangan lupa daun hijau untuk balance keseluruhan hasil. Sekarang kita masuk ke fun part, iaitu teknik susun bunga. Biasanya kita start dengan focal flower atau bunga yang paling besar dan menarik perhatian dulu. Contohnya bunga mawar besar atau bunga lili. Kemudian kita tambah bunga yang lebih kecil seiring dengan daun-daun hijau untuk mengisi ruang. Kalau nak nampak lebih profesional, campur tekstur yang berbeza. Macam bunga halus dan daun besar kerana ia mampu buat susunan nampak dinamik dan hidup. Satu lagi, jangan takut untuk cut at angles atau potong bunga pada sudut bagi membantu bunga hidup dalam pasu serta tarik air lebih baik. Flower arrangement ni sebenarnya bukan sekadar hias-hias rumah. Ia sebenarnya terapi minda. Cara untuk ekspres diri sekaligus mampu mencipta suasana kerana bila kita sentuh bunga, kita juga lebih merapatkan diri bersama alam semula jadi, dan itu sebenarnya sangat rare sekarang ni. The Bloom Society by Hajar. Okey, inilah dia, the final arrangement. Cantik kan? Nampak sejuk mata memandang. Warna-warna harmoni dan yang paling penting, muka-muka gembira para hadirin yang dah berusaha menggubah bunga. Ini bukan hanya bunga, tapi kisah proses kita dari A sampai Z, di mana kita pilih, susun dan hasil akhirnya wujud dalam satu bentuk yang buat kita bangga dengan diri sendiri. Kalau anda rasa terinspirasi, tag kami sekiranya anda juga pernah menggubah atau ingin memulakan journey sebagai seorang penggubah bunga. Kita nak tengok hasil kalian pula. Jumpa lagi di episod 501 Lifestyle seterusnya.